rumah dia, lepas tu hilang. Lepas tu ada balik. Ada balik. Pergi hospital macam mana? Hospital dia kata kalau suka buang kita tak nak lah kan. Takut dia buang jadi lain kan. Ya. Okey. Rimah binti Pusaka. Ada gangguan. Saya kalau minta nama, kalau senyap betul tak ada. Itu tanda pada saya lah. Tanda saya ni angin. Sebab kenapa saya ramai yang petikaikan saya bertanya kenapa saya bercenawa. Sebab roh ni angin. Dia masuk dekat sini. Akak cuba jalan, rasa badan tu macam mana? Rasa badan jalan dulu, solo tu buat. Jalan dulu. Ya, jalan-jalan rasa tonsol akak tu pun semua. Tak, sebelum buat. Itu jawab saya. Rasa badan tu ya. Rasa tonsol akak tu ya. Nak tak nak? Sekor orang. Kau suruh nak kaknya. Bukan saya punya. Selalu kau punya kan daripada perak mana? Botol. Aku nak cakap dengan kau. Apabila berjumpa akan aku mengadu akan nasibnya, akan sakitnya, iaitu sakit thyroid, bisa-bisa badan. Saat dan ketika ini, maka terbatallah dam dan kifarah ke atas dirinya. Tambah laju lah, jadinya boleh bunyi maraton. Wah, boleh maraton. Bulat deh. Rasa kan? Lawak balik mana maraton.